Macam inilah cara paling senang nak naik train kat Osaka. Kalau korang guna iPhone, korang boleh tambah kad maya iKOKA atau Suica terus tarik telefon. Tak perlu bayar deposit pun. Korang cuma perlu tap iPhone je kat terminal IC pada gate masa masuk dan keluar dari stesen metro. Naik tram pun sama juga. Just tap in and tap out. Untuk setup, pergi je ke app wallet dekat iPhone tu dan tambah kad tu. Nak top up pun senang juga guna Apple Pay bila-bila masa. Kad iKOKA dan Suica ini bukan saja boleh diguna di Osaka, kat Tokyo pun boleh. Paling best, tak payah pun unlock phone. Just tap je kat gate tu. Memang paling senang guna metro macam ni. Tapi maaf ya pengguna Android, fungsi ini cuma boleh guna kalau Android phone korang beli dari Jepun. Alternatively, korang boleh juga guna kad contactless seperti Mastercard, Visa atau Amex. Tap je dan terus pun boleh guna pada gate. Cuma satu je, biasanya hanya ada satu gate je yang ada kad terminal di stesen metro. Harap nanti diorang akan tambah lagi untuk lebih mudah.